Halo dan selamat datang semua. Wah, saya sangat teruja hari ini nak bimbing anda dalam sesi penerangan khas ni. Kita nak sembang santai tapi padat tentang rancangan pengajian jarak jauh atau singkatannya RPJJ di Institut Sains Malaysia. Yelah, saya tahu, dengar je nak sambung ijazah sarjana muda tapi pada masa yang sama sibuk kerja, sibuk urus keluarga. Bunyinya macam mustahil kan? Tapi percayalah, di sinilah segalanya bermula. Jom kita mulakan pengembaraan akademik anda. Baik, jom kita tengok sekejap silibus kita hari ini. Ringkas je. Kita ada sejarah dan format, lepas tu kita tengok pilihan program, syarat dan kategori, tata cara permohonan dan akhir sekali, yuran dan lokasi. Okey, jom gerak. Nombor 1, sejarah dan format RPJJ USM. Okey, mari kita selami topik ni. Anda nampak tak imej ni macam satu rangkaian cahaya keemasan yang bersambung-sambung merentas peta kan? Inilah gambaran tepat tentang pendidikan tanpa sempadan. Sebenarnya ilmu tu dah tak terkongkong dalam dewan kuliah je. Dengan RPJJ ni, ia seolah-olah membawa kualiti dan aura universiti tu terus masuk ke ruang tamu anda. Tak kiralah anda ada di ceruk mana sekalipun, anda tetap terhubung. Sebagai seorang pendidik, saya rasa sangat bangga nak kongsikan fakta ni. USM sebenarnya adalah perintis kepada program jarak jauh di Malaysia. Bayangkan sejak tahun 1971 lagi dan lebih 5 dekad pengalaman mereka. Dan kalau anda terfikir, kualiti sama ke dengan budak belajar sepenuh masa? Jawapannya, ya, 100% setara. Silibus anda sama je macam pelajar di kampus. Cuma yang seronoknya, anda bos. Anda kawal kelajuan belajar anda dengan tempoh yang sangat anjal, iaitu antara 4 hingga 12 tahun. Sambil dibantu dengan pelbagai bahan aneka media yang menarik. Seterusnya, nombor 2, pilihan program pengajian anda. Oh, sebelum saya terlupa, di USM kita panggil bidang pengajian anda ni sebagai program ya. Kita langsung tak guna perkataan fakulti. Ingat tu, hanya program. Di sini ada 4 program utama yang anda boleh pilih dan semuanya menjanjikan ijazah sarjana muda dengan kepujian tahu. Kalau anda minat alam dan nombor, di bawah program sains ada biologi dan matematik. Nak belajar hal perniagaan, program pengurusan tawarkan kewangan, pemasaran serta strategi dan pengurusan organisasi. Untuk yang nak dalami perihal kemasyarakatan, program sains kemasyarakatan ada sains politik, antropologi sosiologi dan ekonomi. Dan akhir sekali, untuk sastra kita ada pengkhususan sejarah. Semuanya memang direka khas untuk menajamkan lagi intelektual anda. Masuk bahagian ketiga, syarat dan kategori kelayakan. Jom kita semak status kelayakan anda. Jadi, poin yang paling krusial di sini ialah memahami beza antara syarat am dan kategori permohonan. Mudah je. Secara amnya, anda cuma perlu lulus SPM atau setaraf, ada kredit dalam bahasa Melayu dan lepas sekurang-kurangnya band 2 untuk MIWET. Tapi apa yang buatkan saya sangat teruja adalah kategori permohonan dia. Sangatlah pelbagai. Anda boleh mohon guna STPM, diploma, matrikulasi, IB dan ada satu laluan hebat ni iaitu FLA. Laluan FLA ni memang magic sebab ia beri peluang untuk anda tukarkan pengalaman kerja tu menjadi kelayakan akademik untuk masuk belajar. Laluan masuk dia memang sangat terbuka untuk semua latar belakang. Bahagian keempat, tata cara permohonan atas talian. Anda jangan risau bab proses ni. Sistemnya betul-betul lurus ke hadapan dan mudah. Mari kita tengok pelan tindakannya. Langkah pertama, pergi je ke portal di pohon.usm.my. Lepas tu, langkah kedua, anda buat bayaran yuran pemprosesan. Sangat berpatutan, cuma RM60 saja. Bila dah bayar, anda akan dapat nombor rujukan dekat email. Langkah ketiga, pilih kategori akademik anda macam yang kita bincang tadi. Dan langkah terakhir, muat naik semua dokumen sokongan. Siap, nak semak status permohonan lanti pun pakai je portal yang sama sambil minum kopi kat rumah. Senang kan? Bahagian kelima, kita beralih ke soal logistik terakhir, yuran dan lokasi peperiksaan. RM399. Ya, RM390 saja. Ini adalah yuran pendaftaran. Sekali bayar seumur hidup sepanjang tempoh pengajian tu, masa mula-mula daftar nanti. Berbaloi sangat-sangat untuk melangkah masuk ke universiti terkemuka. Betul tak? Dan graf ini pula dengan jelas menunjukkan yuran pengajian berulang yang perlu dibayar setiap semester. Sangat telus. Untuk program sastra dan program sains kemasyarakatan, yurannya RM1,880. Kalau program sains, RM2,230. Manakala bagi program pengurusan pula, RM2,280.
Cuba anda fikirkan, ia sebenarnya satu pelaburan yang sangat munasabah untuk sebuah program ijazah yang berkualiti. Saya tahu, mesti ada yang terfikir, aduhai, setiap kali nak periksa nanti, kena pergi Pulau Pinang ke? Mestilah tak. USM faham kekangan anda. Mereka sediakan pusat peperiksaan merata tempat di seluruh negara. Daripada kampus induk di Pulau Pinang, turun ke Shah Alam, Melaka, Johor, naik atas ke Ipoh dan Alustar, melintasi pantai timur ke Terengganu, Kota Baru dan Kuantan. Malah di Sabah dan Sarawak pun ada tau. Pendek kata, kami bawa Dewan Peperiksaan tu berhampiran dengan kawasan kediaman anda. Jadi, kerjaya dan rutin harian memang tak akan terjejas. Akhir sekali, peluang keemasan ni dah ada di depan mata. Anda boleh terus ke web ini, https://pohon.usm.myportal.index.php online untuk mulakan langkah anda. Saya betul-betul harap sesi penerangan hari ini dapat menjernihkan minda dan membakar semangat anda semua. Ingat ya, masa depan anda bermula hari ini. Adakah anda bersedia untuk mengambil langkah pertama tu?